Tapi owner dia tukar belting dululah. Tapi dah tukar belting pun masalah tak settle lah, ada bunyi. So bila kami buat checking, ini kita ada Honda CR-V 2.0. Okay, masalah kereta ni owner complain dia ada tukar belting. Dia tukar belting sebab ada bunyi. Bunyi pada bahagian puli pada bahagian tepi ni. Tapi owner dia tukar belting dululah. Tapi dah tukar belting pun masalah tak settle lah, ada bunyi. So bila kami buat checking lah, dah jumpa lah masalah dia dekat dia punya ni. Ni nama dia idle pulley. Idle pulley ni, okay, kenapa benda ni rosak? Dia dengar dia ada bunyi tau. Okay, bunyi ni yang menyebabkan bila start engine tu, engine dah running, dia ada bunyi. Dia tak tekan minyak ke, dia ada bunyi. So kita settlekan masalah ni, kita tukar dengan yang baru lah. Ni idle pulley yang baru. Kita dengar perbezaan dia, memang tak ada bunyi apa-apa pun. Okay, lepas dah settle ni, kita akan pasang balik. Kita masukkan belting balik, kita akan cakap ada bunyi ke tak. So kalau ada masalah, checking pasal kereta ke apa, cari kami dekat kedai revisi.